kepada Burelun Mandum yang lain. Yang bapak kedua, tunggu kedua, dari bapak ya. Nanti Burelun Mandum Bisiga, Umi, ayah, adun yang kata melangkah pada tempat yang sangat mulia ini. Singkat, dalam waktu yang sangat singkat. Tadi coba pegang lentik pertanyaan lah. Tanya, menyojit long jawab, tak jawab. Menyohanjut tak jawab. Nabi kita tanya ataupun tak tunda. Yang baik, dia tanya rencana. Terkedi tu abadi kena sigati. Bele dede ke. Ya, rencana ada manyong. Atau dia manyong, dia hanjut long jawab. Rugo merudang janggut. Bangai dulu saya. Nyobek menang pertanyaan itu untuk siput membangun. Nyo posible. Cuma drone urung mekan mandum mak. Poh 12. Atau nak pertanyaan singgah hujung untuk situ ngasa. Bek si tahu tu boh. Sahabat ni mengkat singgah. Putakeun teh laki bodret, bek ni ubat pepru. Dengar. Ini mana dia? Ya, betul. 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 Oh, meja tu. Mau dapat ni. Ya, itu. Apa? Meja. Ya. Singkat mandung. Nak pernah kaya orang drone? Aneh juga punya bu. Yang nanti atanya, fotopir atau lain-lain, mesti anu dimumpegang, ditanya ngatanya lain anu pegang. Nak pernah kaya, ya mesti tu atanya. Ya kan? Yang tu atanya nanti, nyan ulang 3 abati puno ni tanya nak pernah kaya. Ya, nyo anu pegang lepun. Cuma singkat mandang karena iaitu rak puasa. Kita coba iaitu tak pegah tentang puasa. Mudah-mudahan iaitu kita bulan puasa tak melaki ba Allah Subhanahu Wa Taala besar puasa tadi. Syarat wajib puasa naput, fardu wajib puasa naput, membatalkan puasa na 10, membatalkan pahala puasa na 5. On yang sunat dalam bulan puasa na yang menyuabi. Orang yang tak pegah bacut ribawiyah, baik ribawiyah. Nak baik kenang riba ada mandum pak tamukan. Atau lain-lain lah untuk punya rencana hantar yang taluk-taluk leh je saja jum dia. Kakak taluk leh jum. Ya kan? Singkat mandang syarat wajib puasa naput. Yang kekan syarat terhenti sesuatu dengan jihkan ada takubutnya. Yang kena rukun atau fardu atau wajib terhenti sesuatu dengan jihnya ada takubutnya. Pat beda syarat ngerukun, syarat kan roji, rukun roji. Apabila saboh-saboh ibadat hantar tepati syarat ngerukun, dengan ibadatnya tetap hansa. Cuma beda sagai syarat ngerukun, syarat kan roji, rukun roji. Beda baca bab haji. Rukun haji dengan wajib haji beda. Maka kita ya haji dan umrah baik tinggal rukun. Rukun haji nanam yang pertama niat ihram, yang kedua Arafah, yang kelima tawaf Baitullah, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah, kelima cimuku atau menggunting, keenam tertib. Rukun umrah na 5 yang pertama niat ihram hana Arafah, kedua you langsung tawaf Baitullah, yang kelima sa'i antara Safa dan Marwah, keempat cimuku atau menggunting, kelima tertib. Nya rukun baik tinggal. Beda rukun dengan wajib. Menyo tinggal wajib kita sidam. Orang yang sunat itanya sudah tulisi dalam bab haji dan umrah. Orang yang tak boleh kita nijak haji dan umrah, lu tamruno rukun wajib dan sunat, baik dua tak boleh akhlak. Sebab letak masalah lidih di Arab, lidih di haji, iaitu tentang berat masalah akhlak. Roh tak puput haram dalam iaitu ihram, han mabrur haji dan umrah.
pulang meruh tabah rumah tu tiga ga tak wajib nyangkut jai teh tu dia dia dah kun bak rumah tu nya tabah dah sian nak mendih teh hae seut teh hae pai seut mano ri nang danyo hae lomba ya sia nya kan menai seut nya tabah dah sian kan poh Jakarta beli warab nya itu kita nyo pilih ke tu arah aku bubuh dengan dah semua mam dua halim bamburun haji dan umrah apabila rut mukubut hari ni yang letak ro kedai tolong Masjidil Haram tu ho mandum tapi itu tapi sejengkai kau hanam ho pakon karena dalam donya nyo keramat tanah na limang dan dalam tanah keramatnya han habis agama dalam tanahnya han datim danyo timur lain hang timur lain lam limang boh tanah sampai kiamat habis agama Cordova daerah tu Spanyol masjid apa yang na di Cordova Gino Putra ka karena urang hinan han keramat tanah bangkai puyung-puyungan agama Allah tetap habis agama tapi dalam tanah limang bohnya han habis agama yang pertama Al-Haram Mekah dalam Masjidil Haram sampai ulua kita jak orang Arab tengok tak tanya iaitu tanah haram yang kedua iaitu di Madinah Masjid Nabawi yang nagih Rasulullah di tengah Sayyidina Abu Bakar di unun Sayyidina Umar di wi iaitu Masjid Nabawi yang kelih iaitu budakun tanah yang na di Palestina Baitul Muqaddis di dalam masjid sampai ulua semajid yang karamah tanah yang keput keramat tanah iaitu tanah Aceh mulai daripada Sabang sampai Bengkulen kan Bengkulu Bengkulen yang Bengkulennya kita Aceh tak tanya mbak ulun tuha ehna Bengkulen han patih keramat tanah Aceh wo tinggal Medina di tanah be ati rangkang be ati iaitu budakun papun be ati nalung be ati tanah langsung di Medina nu yang keman atau tapi be tehnya yang tanah karamah ni yang kelimang sabah tu tanah karamah iaitu Pulau Kalimantan di atas Pulau Jawa dan di atas Pulau Sumatera tentang Sulawesi Pulau Jawa iaitu watis di Pulau Kalimantan Pulau Kalimantan gebagi le 13 siro ke Indonesia dan BOT Sarawak dan Pulau Sabah tu yang ke Malaysia BOT iaitu Brunei Darussalam dalam Pulau Kalimantan dia menyejak dengan jauh Kalimantan Timur yang dengan Honda atau ngitangan kita jauh Brunei hanam lingku lau. Nanti Pulau Kalimantan yang gebagi le 11 siro paling raya ke Indonesia, yang kedua Sarawak iaitu ke Malaysia, yang kelih Sabah ti iaitu Brunei Darussalam keramatan. Ya, maka oleh karenanya tak erti pada daerahnya ubena iaitu mandu-mandu iaitu rencana ni bantu agama dalam tanahnya tetap han ancu agama han tak tim tanyo itim go dalam tanah Aceh Jiban iaitu budak ingin go pancu tapi antaranya han ancu ubena itu pa budak perti bayi iaitu perti hana butoi daripada 70 dari golongan tapi sampai bucol di nang Aceh bahkan karamah tanah dan urang han gebah agama dalam tanah Aceh kita lagi Allah ini ya kan maka oleh karenanya li kita nyo budak lagi habasanyo lam sabok ibadat harus dapat tepati syarat dan rukun. Syarat kan roji, rukun roji. Apabila anda dapati syarat dan rukun, hansah dalam ibadah. Contoh mesti dalam sembahyang lu pegah dan pegah puasa. Syarat iaitu sembahyang le kitanyo menghadap kiblat. Hana ada hadap kiblat, hansah sembahyang. Sedangkan hadap kiblat kan atra dalam sembahyang. Sedangkan Fatihah rukun sembahyang. Apabila anda dapati Fatihah, hansah sembahyang, sebabnya rukun. Maka syarat Waalaikumsalam syarat kan roji rukun roji maka dua roti tidak mengpuasa syarat wajib puasa naput yang pertama Islam yang kedua balik yang kelih berakal yang keput puasa di atas puasa lawan Islam kafir lawan yaitu balik anik lawan berakal pungo lawan tak puasa han tak puasa dan mempunyai mandum syarat maka han kutirimang iaitu puasa munyo hana tatamang itu Islam kafir ada puasa lagi puasa tak kenyo
Sep syarat dan rukun, sabuh sebagai syarat yang hansip Islam, hansah puasa. Begitu baru sah puasa berislam. Kedua berbalik, keleh itu berakal. Keput puasa di atas puasa. Ni abi tentang punya dalam surah apa tu menyo salah hande. Dia tanya. Puasa di atas puasa. Tak puasa. Lawan tak puasa, han tak puasa, kan sakit. Orang menyo hana ke puasa, orang yang sehat ke. Tapi asai ka ke puasa, sakit. Poh hana sakit. Hana sakit. Asai ka ke puasa, poh si kurang kena mati ke. Nyan urangnya hana syarat. Nah wajib kata puasa hana. Ya, hai ke puasa ban. Tapi menyo hana puasa, sehat ke. Ke sembayang, ke kerja, papasan kerja. Tapi asai ka dia, saya ka puasa, tetap poh si kurang kena mati ke. Berarti nak syarat kau nyanyi kebut hana. Nak wajib qada puasanya hana sah lagi kan Islam. Sah lagi cuan amin. Hana payah qada. Sah lagi pungong. Pungong ro yang kan pungong. Lagi nak urungkeun orang, tidak orang-orangan yang boleh ping boleh. Mana ni? Yang syaratnya harus dapati dalam puasa. Olian fardu wajib puasa naput. Yang pertama niat. Niat wajib jatuh ni tip-tip malam. Dan dengan puasa wajib le tanya mandum tak puasa ni iaitu tak jatuh tip-tip malam mulai daripada iluk matahari sampai imsak. Nyan le tanya danit baik tua. Tegedi danit malam pun sahaja lung puasa sehingga uro perle dulun 50 Ramadan dalam titun di bulan karena Allah Taala. Malam kedua tua tetap wajib imsak, wajib puasa. Tapi wajib qada puasanya. Karena kita tanya wajib jatuh ni tip-tip malam. Yang kedua menahan diri daripada makan dan minum. Menahan diri daripada makan dan minum. Nyolam rongga nanti kita pegang apa batu. Yang kelih menahan diri daripada sengaja muntah. Nanti kita pegang lam batu. Yang harus tak tendra daripada sengaja muntah. Culak sikat giga iaitu putakeun le kita nyobat dapur puasa uro tak sikat giga. Roh dia menjulak dalam babak, ular atai dalam perut. Nyan batu puasa kira sengaja muntah. Nanti tak ubah batu na. Yang keempat siapa tu perle wajib puasa menahan diri daripada jima, bersetubuh ngan perumah roh, ngan perumah gom hana payah tanya. Nyan payah tundra iaitu menahan diri fardu wajib puasa naput. Yang keempat menahan diri daripada jima, bersetubuh ngan perumah roh uro malam hanapu. Tekedi iaitu buka puasa ngan bersetubuh nyanju. Sering Sayyidina Ali bin Abi Talib berbuka puasa dengan bersetubuh dengan Siti Fatimah. Kita mengmano, kita mengsalat. Kitanya menyuruh tak buka puasa ngatanyan. Ya. Kita puasa di tarawih beli. Ya, bancara. Teman tanya ulam, abati na, waduh tanya engkau. Maka lagi tanya tak jaga beruh bersetubuh uro Ramadan, menyoruh bersetubuh kafarah raya tak ada wajib tertib. Dalam Islam kafarah haji yang paling raya bersetubuh uro Ramadan. Yang kedua mezihar, yang kelih raya hana raya kafarah tapi munyo hana dapati tetap dosa raya iaitu sumpah. Nyo payah tak jaga. Kafarah iaitu roh bersetubuh uro Ramadan. Yang kafarah ji wajib tertib. Dan kafarah hana kenang uri inang. Ya nu kenang uragam. Sama-sama mangan tapi tetro iaitu bah pet ka tanyung. Bahkan Allah sayang kat urinang. Urinang tubuh lemah. Urinang ijang putus asa tapi baik putus. Urinang iaitu benda kele sedih. Urinang kabrat mak melahirkan. Maka Allah letak gekoh ba urinangnya. Termasuk iaitu gekoh ba urinang hana wajib muprang uragam wajib. Hana wajib jelame urang agam wajib. Hana wajib Jumaat urang agam wajib. Hana wajib nafkah uragam wajib. Hana wajib pegak rumah uragam wajib. Hana wajib kafarah urinang uragam wajib kafarah. Nyan ban berat uragam.
Uri inang sayang Allah. Ni tak pegah menang milon adik long yang inang atau kakak baik baik pegah menang. Di baju di sini. Menyorong bersetubuh uro Ramadan wajib kafarah hati uragam hana wajib hati urinam. Kafarah haji raya. Kafarah haji yang pertama wajib tertib lam. Arti wajib tertib lehnya baru jih lam. Kafarah yang pertama menyuruh bersetubuh uro Ramadan yaitu pemerdeka lamid yang sejahtera, mukmin yang sejahtera daripada air. Nah, uronyo hana lamid baik ba'isi maupun ba' syar'i. Ba'isi hana sama sekali. Ba' syar'i tegedina mahai. Ngan agama mandua boh kira hana mesti tegedina mahai. Hamba sahaya biasa itu 10 juta 20 juta. Tetabu kafarah itanya kai pegah 60 juta. Nyan na kira hana. Uronyo mandua hana, baik hana ba'isi maupun hana ba' syar'i. Langsung meminah puasa 2 bulan berturut-turut. 60 uro payah puasa uragam. Payah cau aliannya teh sile. 6 uro puasa uro yang ketujuh kacirit kagak buka. Cau pak pun. Olinya yaitu 20 uro kagak puasa yaitu uro 20 sah kagak buka. Cau pak pun. Olinya nang puasa 55 uro ka uro ke 56 kagak buka. Cau pak pun. Maka lego teh ha langsung laju meminah yaitu bi makanan 60 ro urang miskin siro le bohmo 60 ro siruto 80 bohmo peluk susu munyongan are 2 liter 6 bohmo si are le bohmo si tengah are berarti siro le bohmo 60 ro siruto 80 bohmo habis ber le peluk are. Dan hanjuk si rau rung tetap si rau rung le boh mo tekedi rumahnya nasi pluh dol le pluh boh mo tajuk je tidak juk kafarah pinyan nyopak kafarah lun di urung asin pi pilih dak demayang ku kafarah aku jawab dulu jual dulu demayang ya nyan yaitu putakul le gitanyo nyan payah bu kafarah menanti kafarah muzihar arti zihar pusa purumoh ngan mahram. Pusa tubuh purumoh ngan mahram. Lam kalimat kita lam Quran zihar kencerian. Nah, sang menyelubkan cerita bacuk panjang. Ada anak buka cerita. Muzihar. Orangnya ziharnya gebebalam hana ke urinang ke tanyo agam zihar. Mesti ke leurinang sinya along nyan yang inang si Fitri sa lagi boh hidup mayai hanam dia itanya dadakeun sinya alongnya yaitu putakeun na boh hidup ji sa lagi mai kam dia ada yo nya ni menyojihkeun hana masalah tanyakeun mu masalah yang bujit payah muruno yang tentang masalah lam fikih bab zihar musti takeun ke permoh si put nya hana mudihar permoh longkah hanya sa lagi maklum pepe. Hana pu pepe sabar. Kan juduk jubu. Maka tidak ura agam. Dadanya lebar ni. Ya, cik long yang agam. Uri nang tanya nasa ngama roy rupa. Ya, sa. Tanya mandum tanyonyo ayah dan mak dia tetap hi. Munyo hana hi kan ni goyan. Yang gekun ni Nabi tanya. Tidak urang hanahi mak dengan ayah yang kala ni gonyan. Tetap berarti tak cok kesimpulan tanyo mandum hima hiayah hima ani je tole go baru lego dah tanya hima hima ini pibe go ni yang biaganya tu berarti urang memandum agam inang tetap ayah ngan mak long tanyang ketiga urang inang tanyo nahi ngan mak roy Hi kebuka loh. Guna janji urang mamandum inang dan agam hima hiaya. Musti tegedi hana hima hana hiaya. Kana ni gonyan. Mu mano pi hana hi balain balambeng hi. Ulam urang. Hai hana urang pi sabar dengan mano. Artinya urang tetap hima hiaya. Tadanya tiga tu purumah tanya nahi mak roy. Hi ni tahu sebab punya janji iaitu berhima hiaya. Tapi tetap pegah hima roy hanjut lagi tanya walaupun hi.
Karena mak purmoh mahram. Maka dia dapat dalam Quran urut cilon yang kedua, belah ro mahram. Panjang lebih bacut. Tapi insya-Allah. Nah, nyepe apa ya? Benti roh mengkawin dia tuju mahram kawin. Apa ya apa yang mahram? Ya, belah ro mahram. Leblah mutlak nyambe keun muhrim. Wujud halau bi keun muhrim nyu kada but. Pat beda muhrim dengan mahram. Yang dapat pegah dia beda. Menyo muhrim, urang tengah haji dan umrah wate ihram. Yang muhrim dah kun. Menyo mahram, urang-urang yang haram nikah. Umum. Nah beda kan? Beda. Kok jauh beda. Yang kun mahram, urang haram dah menikah. Yang kun muhrim, urang wate haji dan umrah wate ihram ke kun muhrim. Urang Aceh tak ke kun ke mak ke nyan muhrim long. Salah bahasa. Ya, dia dah pegah langbut ucilon. Menyukan rambut hanya dah pegang. Ya, neka je muhrim neka ni gudi. Ya, tengok dah berdepan terap kiamat. Ka. Ya, bancara. 7 dengan sebab nasab, 2 dengan sebab pim susu, 4 dengan sebab perkawinan, sabah haji pemadu adik kakak. 7 iaitu tambah 2. Si kurung tambah 4. Leblah tambah sa. 7 dengan sebab nasab iaitu mahram kedanya. Haram tak menikah dan je pada orang antara pusat dengan tu di je pada. Oleh tak tunggu tu tamat iaitu 7 orangnya harum tu wudu. Yang pertama makdrah, yang kedua anak inang, so yang kamu kahwin dengan anak inang. Yang kelima saudara inang menyokan ke adik. Yang keempat khalati adik mak atau kak mak. Yang kelima amati adik ayah yang inang atau kak ayah. Yang keenam iaitu putakan anak kumun daripada saudara agam. Yang ketujuh anak kumun daripada saudara inang. 7 bro dengan sebab nasab terjadi mahram. 2 dengan sebab tapim susu. Yang pertama mak tapim susu. Yang kedua anak sapi-sapi tapim susu. Ya nyong sing. Nyong mak. Mandum tanya inang yang mandum. Beruru inang mandum mak. Pip dia susu banyak. Pip susu bau urungnya. Nyan so dah kun ke kok nyan mandum. Mak ada kun. Bentuk ni ke mana ya? Nyan lu aku ah pedih. Ya ayo ke nyo ke nyo apa. Mana pegang contoh ni ngop lu aku ah. Ya, nyo kan mak tu. Sabe dah pip susu nyo, so dah kun sabe nyo. Saudara sesusu. Berarti maknya anak ke danyo. Tapi susu bawa nyan. Syarat pip susu 2. Baru jika anak rida, baru jika anak susuan. Yang pertama syarat pip susu 2. Pertama syarat ji umur 2 tahun uyu. Yang kedua pip 5 ge yang menciri-ciri. Pip beo pelu, pip lam pelu, pip lam pelu, pip lam pelu, pip lam pelu. Habis-habis roh lam rongga beo di. Yang kasebut anak rida. Cekedi tak pip hana ada pelu-pelu. Ceri dia tiga. Nya kira 5. Maka syarat yang pertama di bawah 2 tahun. Cuman munyok raya tapi tu bago. Nyan kalian rida. Nyan kusur rida ya. Mak rida. Nyan menang. Okey. Ya, nyan bacara. Lagi Nabi kitanya padum bro ke pim susu Nabi kitanya. Hero, yang pertama bak makro Aminah. Yang kedua bak iaitu hamba sahaya Abu Lahab. Suwaibah aslamnya. Yang kelima iaitu bak mama iaitu Utsman bin Maz'un yang pernah mengabaikan kehidupan hidup duniawi iaitu Halimah tu Sa'diyah. Nyan mama Nabi kita yo sesusu. Nyan banjaran. Ka 7 tambah 2 si kurang. Dengan sebab perkawinan terjadi mahram, menyo hana tak mengkawin, han terjadi mahram. Ban kana dah mengkawin terjadi mahram. Ya, dan yang kita fai dengan sebab perkawinan musaharah iaitu terjadi mahram pun. Yang pertama mak purmo. Yang mak purmo dia mahram dengan tanya orang. Tekedi pisah dengan purmo. Tekedi mati purmo. Yang tetap mak purmo mahram. Tekedi lu tak tunggu wudu, tamat mak dia harus tu wudu. I rumah kau nyan, dia keperut pedih orang kepada katanya antara pusat dengan tuun. Momong dia keperut katanya. Handasya mak rumah pada katanya. Tapi tanya, baik lalu dengan mama. Nama mana dia? Nyan ban. Nampung masa Aceh. Nyan mak rumah. Yang kedua, iaitu dengan sebab perkawinan terjadi mahram,
yaitu yang kedua, anak tiri rabibah idza dakhala bil ummi, syarat Al-Quran. Idza dakhala bil ummi, apabila itu kul yang nyalako dengan nyama. Yang nanging tu. Ya dua dulu. Nyoma, nyoni. Terus diuragam sojo. Anu. Ya, nyodron jo anu tapi apa ti hanon jo anu. Man tu. Apa ju? Hai sejati pun dah jo anu. Nah, munyo dah cok mak ikan bulan mau gok pada kenang. Tanya-tanya kira-kira lemah be cok mak. Karena hai dah lawan tu. Nyo abati insyaallah. Alah ka kenang darang umi. Ini be hati ni abati kan. Nyo suami rong hang kawin lain. Karena hi ba kupeng ketika belum kawin. Abati kin thun dia dan kawin. Maka umi abati nan hege yaitu mi pun tu halung putun, mi kedua tu tun, tu halung 10 tun, mi yang ketiga tu halung 12 tun. Berarti leboh mi 11 limang, berarti 20 sabok siang. Alhamdulillah 20 sa leboh mi. Karena wate habis mungkin mupom ti, karena lu wate sama langa, golong lung kawin muput rencana pun. Beda dengan orang lain. Orang lain dia kawin berencana lain. Ilmu kawan, golong belum tu pura rencana apa? Kenapa kawan? Allah biarkan kelong sekuru. Urinang iaitu biarkan sabah ilmu elong kelabai urinang. Mesti hawai bakso, tapi bakso hanya keru. Lalu urinang tanya, ji ranjang roh anak puga cari. Tapi ranjang tamu je begat. Tapi kalau ranjang tamu ada tamu utang dia ape keru. Nah, urinang urung cilong akai sabah. Hidup tanya si kurung akai. Yang puji take dia urinang dia be awai itu budak kun. Be awai bengi, buat tak sabar. Dia tanya le urinang dia ayat senyap kan po kapo si kurung. Long ja tanya banyak belum nak kerja anak po tapu. Rohi segaya agam, kreh nara tu. Sapu dan lebu. Lo hambo dengan long ja bakal ke long pasahan ke dia. Bangai tu lo noh hana mu bulu keluan. Nyan dai ke menan ki bai dah nyong. Tanya urung teta so semua madan yang urung. Teta tipu urung long yang hasil urung. Tapi apa? Nasihat untuk apa? Ya. Maka 5 bok syarat adi. Mukait tapi punya habis 3. Menjak 3 tu nak buka lemah. Ya, nyekam duri ngabi no. Okey 3 tahun long sumber payah sumber 3 tahun gitu. Okey mampu kan? Cuman dia nanti manyang tu yang ibu kau can tu yang. Biar rencana ti manyang iaitu beli long jak apa ti 3 tahun. Kan beli manyang. Ka kena julung. Ya. Anak tiri baru je ke mahram gedanya apabila idza dakhala bil ummi. Ilaka idukul artinya bersetubuh dengan nyama. Baru sebut anak tiri, lu tak cok mak ita bersetubuh dengan mak baru sebut anak tiri. Munyo hana tak bersetubuh dengan mak, si plocon tak mantang hana tak bersetubuh, tak ciri mak je cok ni. Dengar eh? Oh. Apa mubah yang cara. Dingin dulu buka. Truk ragam tira gecok tu mak. Mak ada. Mak tio. Kan goyan mak, goyan rumah gecoknya. Nyo mesti si Aminah, nyo si Fatimah. Gugul le ragamnya, long terima nikah Fatimah tulung tuan dengan jelameji sipluh manya muh murni lagi tunai hana mutang muh Jakarta. Langsung sebut rumah yo. Kena han sebut anak tiri le. Baru sebut anak tiri kena le ge menikah langsung iaitu ge bersetubuh sebut anak tiri mahram. Nabi payah dapat syarat idza dakhala bil ummi apabila idukulnya yalako dengan nyama artinya apabila bersetubuhnya yalako dengannya mak siung ya mesti icau ane pun tro ragam icau ane siung long terima nikah si Aminah belum tuan ane ayah dengan jela meji si belum manyamuh murni lagi tunai hana mudang langsung sebut mak ngan ijab nikah. Munyo tak cok mak siung ile han sebut iaitu anak tiri munyo golam tak bersetubuh dengan mak dalam nikah. Yang puji tak apa. Yang kedua, je ke mahram anak tiri, lu tak menikah dengan mai, ber bersetubuh belum. Baru sebutnya mahram. Ya. Dan le urang yang jaga cah nak payah dah pegah tadi. Le urang le cok mak bersetubuh dengan mak, puplung anak dalam nya. Yang minta timung nang kulah dah hambu. Ya, ya Alhamdulillah. Ya, yang kedua, boleh kita cok simpulan, mahram dengan sebab perkahwinan anak tiri apabila bersetubuh dengan mak. Nah, yang kelih purumah ayah. Purumah ayah. Ayah tanya nak purumah ke? Yang kan mak tanya ke beras nasab pun kali. Nasab 70 pun. Ayah tanya nak kawin lain. Meninggal dia ayah tanya, mak tiri tu 20 tahun baru umum. Dia tanya, "Leh belum?" Nyo hanjit tajak tanya. Kali kerja ayah dia apa? Jangan mak dengan dia pun orang ke tanya antara pusat dengan teut.
Terkedi lu datung wudu, tamat mak ati bak jaro ke, harun tu wudu. Yang gekun mahram. Yang keempat sabah tu iaitu terjadi mahram dengan sebab perkahwinan, purumah aning agam. Faham? Purumah aning agam. Iban keung bahasa Aceh Purumah aning agam. Berarti tak pegah you nak ijang hukum. Purumah tanya dengan ayah tanya. Lagi tanya guna dengan mak purumah. Tak balik yang keempat. Purumah tanya dengan ayah tanya. Yang saya kun ke ayah tanya, balik ke ayah tuan, ayah mahram. Maka dia tahu dia tak mekat, dia tahu tak mekat. Purumah tanya, iya lalu mung ayah. Nyan baik ke anak kem. Ada buka bawah no. Ati lu mung ayah dia. Anak dosai. Terkedi iaitu putakun gedung wudu ayah. Kenang dengan jarau ayah, purumah tanya dengan ayah tanya, harun tu wudu. Ya urung draw ni jalan. Urung draw ni mandum. Yang ayah lako, walaupun ka pisah dengan lako, walaupun ka mati lako, dengan ayah lako mahram. Begitu teng laki le ayah ya. Dah si duco tanya. Ben sebut mana? Hana duco. Ani draw ni ciri lu. Draw ni saban. Ben hambun dia ni minah kadi. Ben ke menang. Oleh yang pak ni jok, anak payah ajak mana hari ni min. Ayah, ni jok sinya. Jok duco ni pak ayah. Sabak ni mit macam but hawa ayah kejau. Bak kejau kenang mom draw ni ngon jaro ayah handa shan. Mum. Yang berlagi nya mum mak. Nak selamat tu. Yang punya kesau je daripada orang. 7 buah model daripada orang. Sampai lapai lam. Ke suami mandum je benda. Biasa kata orang gampang suami, dia benda orang. Allah male alang. Ya, orang yang ngon doktor pu mancang yang perlai payah aja dia. Tapi doktor tetap guna mahram tak damang. Yang menteri kampung hana spesialis inang, yang nama menteri agam. Nyan tidak damang rumah pak menteri, tak damang nanya-nanya atau adik atau anak kumun. Musim menteri rencana ijarum, buka lu dalam baju. Nak jut dah jarum, buka baju. Baik tarik teruk gini. Yang anak menteri-menteri dah. Ya, banjaran. Nyan hukum di metro kunan. Malamnya hantu mempegah mandu. Ya, kan? Oleh yang kabeh dengan sebab perkahwinan iaitu terjadi mahram pun. Berarti 7 tambah 2 si kurung tambah pun lebih sabar haji pemadu adik kakak. Kan mahram sekali kan mahram total haji pemadu sekali adik kakak. Yang mesti 2 adik kakak siapa mak siapa ayah. Ikun katanya ilong sabar suami 2 adik. Tajab dia nikah. Long terima nikah Fatimah dan si Aminah kulun duan dengan jelameji 20 manyam manduai. Hansa je langsung manduai. Sahabat adik kakak duai. Haji Pemadu. Hukum. Nah, mesti tak cok pun kai. Long terima nikah Fatimah. Ka rumah dia. Tak menikah iaitu uro lain dan tak cok adik. Nyan Hansa adik macam ka Aisyah. Karena Hansa sakai Pemadu adik ka. Berarti rumah tanya nak adik. Adik rumah hanya tajak tanya. Kan mahram ni go wajib tu umrah adik rumah kita nyong wajib tak belau arang iaitu budak kun te melahirkan kai hanya jak ngadik rumah imak nang gekun hanapu ja iaitu ngan abang kakak ngan suami kakak ai nyang gelanto budak kun daripada ijak ngan go ga ijak ngan suami kakak yang kenyang go nyang go suami kakak go. Yang punya hanya menggaduh-gaduh ke suami kakak. Yang dia sakit kakak melahirkan, jangan suami kakak. Udah kun ho dia je. Ada tengahnya hanai duri adik-adik kakak. Kan? Nyokai lap ni kakak. Ya. Maka pemadu adik kakak hanya dan le kedanya munyo pisah-pisah nak istilah orang Aceh kekun pulang alih. Pulang balik. Pulang balik. Ya. Yang dia sebab mahramnya buta apa ya. Tak cok long kedih kesimpulan. Yang kafarah muzihar tak cok kedih long. Berarti surah haji le kitanya ke purmoh tu hanjit tak pusang ngan mahram. Mak haji tanya lako, mak haji nyo mahram. Kudanya lako, nyo mahram. Kanyo puno kali dapai. Lu tanya ngelom. Nasa purmoh tanya ngan mak roy. Dia tak pusa juduk tubuh ngan mak haji. Hanju. Sahabat muzihar tu. Nyan ingat ayah. Nyo lu tak uragam yang nak tipu hukum. Bagi mak jaro purmoh. Allahnya budak kon lunta jaro kata. Sa lagi jaro adik lung yang nak hidup di pasir.
Nyan muzihar. Langsung hana rutri langsung pisah. Segolong buka parah lagi bersetubuh Ramadan bunuh, yaitu Haji Wow. Yang pertama pemerdeka alami, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang kedua iaitu bi makanan 60 orang bikin. Siro leboh mau nyan muzihar. Lu tak salah sabah, tabuhnya langsung jut tahu. Yang kejadian bak sahabat Nabi Hidayah iaitu siro urinang yang mulia, iaitu Khawlah binti Sa'labah dengan siro iaitu suami Aus bin Asumi. Yang disebut nani sabah Khawlah. Iaitu dalam Quran surat iaitu berdakan Mujadilah, iaitu wanita yang menggugat Nabi. Itu dalam cerita ya. Karena suami watek sebayang iaitu Khawlah ibu dah Syawah. Dia sebayang gelake iaitu Khawlah hangga tim Bahkan hangga tim Khawlah lantaran iaitu hana watek mengekeun dari suami munyo hantar punggung kata sa lagi punggung maklum. Dusta uragam besar punggung purmoh dengan punggung mak ke mahram purmoh kan mahram. Jut tak menikah, jut tak bersetubuh. Ngamak dia hanya durhaka so yang pegah. Sa lagi makro. Maka nanti nak background dalam fikih iaitu tentang zihar. Banyak kejadiannya. Maka oleh karenanya sigatik ulang syarat wajib puasa naput yang pertama iaitu Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat puasa di hati puasa. Fardu wajib puasa naput yang pertama niat, yang kedua menahan diri daripada makan dan minum, yang ketiga menahan diri daripada sengaja muntah, yang keempat menahan diri daripada jima. Oleh yang batil puasa nak sebelum you payah dah jaga. Batil puasa nak sebelum payah dah jaga. Batil puasa nak puasa nya kana mo batil puasa nak puasa macam puasa ada kena jom boleh. Nak pahala. Jom puasa nak pulang pahala. Yang puji nak jawab menang. Yang kedua, batil pahala nak puasa. Nak pahala. Hana batil puasa, pahala hana puasa hana. Batil pahala, puasa hana, pahala hana. Puji payah dah apa ya? Batil puasa hana 10, batil pahala hana 5. Yang tu lu pegah tajam-tajam tu. Nabi pegah hotel nobek jitan dan temungkan. Anak pun. Apa tim kubur apa? Ya. Pedagang batil puasa nasi flu. Yang pertama iaitu memasukkan sesuatu dalam rongga. Yang pemandang dapat damang dalam rongga, hukum puasa batil. Dapat damang musui, dapat damang makanan, ladung idang motor giling berjalan kacang motor giling. Yang hukum ji batil puasa. Yang kedua, batil puasa itamang sesuatu dalam kulit-kulit yang dihudak. Apabila tidak menggalang, dihudak kulit-kulitnya, tak cok ubat dah pasal. Hukum atau batil puasa. Kabadung. Kedua. Yang kedua, batil puasa itamang sesuatu dalam iaitu kubul dan dubur ke dalikut dua buah jalan. Yang ke jalan Medan Madaceh kubul dan dubur. Yang itamang sesuatu. Maka menyebut nang tanya nak batil puasa hana, tapi tak jaga macam baik jatuh gentut. Tak jaga macam beda tu lagi. Dia sakit budak wadi. Dia sakit gendut, punggung wadi. Pong. Dia berdalam. Karena le habis gendut atau habis atau habis nyai tamang iaitu inya. Tapi pak mano junub pak musuci. Walaupun dia cuba takkan wajib pertama hana baca puasa di bulan puasa. Ni ulam, tapi menyoba masalah lain batil. Menyoba masalah musuci hana ba? Hana batil. Yo lagi bersetubuh kelam malam. Bumi azan ka hana le bersetubuh ka azan, ka imsak dah pegang. Nyan ho mana? Dalam puasa mana? Wajib mana dalam puasa? Jib damang ilam bunga? Jud. Han batil puasa. Ni tu uro iaitu sakit uro siang uro sakit lu habis na wajib damang ilam bunga? Wajib. Han batil. Ya. Sampai mana boleh debu. Ya. Yang kebut iaitu batil puasa sengaja muntah. Yang batil puasa. Maka leboh sembahyang leboh sembahyang yang roh dalam puasa subuh luhur asa maghrib naruh dalam puasa isya hana nya bata kumur-kumur mula di dalam dia keluar nya hukum ji batil puasa sengaja mun. Yang kelima batil puasa bersetubuh. Yang keenam batil puasa iaitu keluar mani dengan sebab mayang. Yang keenam batil puasa keluar mani dengan sebab keluar mani dengan sebab mayang hana batil puasa. Contoh, ni huroi nang nak agam ipu lupa tu
keluar mani nyo hana batil puasa. Karena kan bersendagu kan mayang. Sabah tu han batil puasa nuduk imlasa atau urinang geduk imlasa. Uragam dia dah pegah nyo. Geduk imlasa dah. Gahayal tu. Oh, Dek Fitri. Seandainya aja ke rumah long. Sang ilong je long apa dah awak. Ya, dah hayalnya bom izal mani nyan hana batil puasa. Karena baru batil puasa yang keenam keluar mani dengan sebab di mak lepur rumah keluar mani batil. Atau tak ke batil yang listrik batil. Kan sebab mayang. Menanti urinang kan? Ke sente betul kan? Nyampi itu batil. Batil puasa ada di dalam. Nya dah pegang baju lambunya kan? Ada krim baju lan dakwah hanya dah pegang habis. Yang lambut payah dah pegang. Lambut sampai halus dah pegang. Maka abati tinggal cak jamun teubut. Nakak sabah rumah abang. Telong pun masailah karena masailah pernah luapai habis man sabah kitab. Masa apa tidak nak pernah luapai dan sahabat nak laulai macam uronyo 80 roji luapai uronyo maka urung dia pegang masalah politik long tong karena long hafai itu mandumnya long hafai kiban masalah-masalah iaitu dalam kehidupan kiban khilaf iaitu Sayyidina Ali di pihak pemerintah dengan Ummul Mukminin Aisyah di perang Jamal kiban iaitu khilaf iaitu Sayyidina Ali di pihak pemerintah dengan sirah raja yang adil iaitu sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu walaupun iaitu berdekat dengan Sayyidina Ali hana sebanding. Karena Nabi bertanya apabila sahabat lu mengijtihad sabah hukum betul, gebi pahala dua. Apabila salah mengijtihad hukum, gebi pahala sabah. Hang pasalah oleh Allah. Maka usilun yang dua iaitu Sayyidina Muawiyah, sirah raja yang ni khulafaur rasyidin yang paling adil. Maka khulafaur rasyidin ke Nabi bertanya oleh Nabi bertanya le 10 tahun. Gemak le Abu Bakar 2 tahun, gemak le Sayyidina Umar 10 tahun. Dia padum 12. Gemak le Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu Dzunurain iaitu 2 buah cahaya 12 tahun padum jud. 20 pun gemak le Sayyidina Ali 5 tahun 6 bulan padum jud. 26. Salah mati-mati. 26 bulan. Gemak le Sayyidina Hasan 6 bulan. Siro iaitu pudakan sahabat Nabi cucu daripada Rasulullah. Yang Nabi bertanya iaitu Sayyidina Hasan. Yang nak rumah 200 boh. Silo. Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan hi Rasulullah urinang mandum galak Sayyidina Hasan karena hi Rasul. Sedangkan Sayyidina pudakan Sayyidina Husain hi Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Hasan puji untuk memperumah 200 boh karena put draw pemadu wate le pemadu na 2 tahun atau 3 tahun ikut le perumah nak pisah kamu nak rasakan kasih sayang li wanita lain wahai Hasan. Wahai Sayyidina Hasan. Puji Sayyidina Hasan kita mengkawin 200 boh. Munya perumah tanya orangnya hai apa tini 66 oh 6. Bancara. Orangnya urinang tanya haibi kasih sayang guru lain. Tapi yang punya umi long, adik long, kakak alun, nya bening mengkawin suami. Bening mengkawin, kamu kawin cak draw ke. Yang punya uragam bija kamu kawin, bek hina perumah. Perumah pun tetap sanjung, bek pegah hina. Nambah kanik lam rahim mulia, mendadak pegah jihanagot. Palis tanya. Anak pegah heuhyan, long es palis tanya. Nambah kanik lam rahim mulia lahir. Masalah mengkawin guru lain, cak draw dan mengkawin bek tak hina ji. Puji tiga ke Pak Nabi guyukun le Tuhan. Wadai hanale Khadijah. Khadijah ke mengkawin le Nabi kedanya 25 tahun umur Nabi. Khadijah 40 tahun Tuhan Nabi iaitu 5 pudakan Tuhan Khadijah 15 tahun. Umur Khadijah 65, umur Nabi 50 tahun. 50 tahun ke 60 dah tahun. Hinang ke kumadu urung lebih 14 tahun. Termasuk Aisyah. Guyukun le Tuhan ti wadai hati lemu Aisyah. Khadijah. Tapi tanya han tercurah bahasa iaitu hang kira dosa ni Tuhan apabila tak sanjung perumah pun bak urinang lain dah wajib sanjung perumah pun ji beban sebab urinang hai tem pun punya kedai tem Nabi yo pun jam hai tem tapi nambah kanik lam rahim mulia baik pegah naga ji biasa kamu kahwin ka pegah naga sok baje ka pegah hana iaitu jagun bu ada do tu nam je long tipu naga ya nyo ninga jilon urinang pun tetap sanjung tetap tak mulia urung pun Hanung timung pegah lagi iaitu pudakan Siti Sarah dengan Siti Hajar iaitu isteri daripada Nabiullah Ibrahim. Yang ium kahwin pun duduk haijun tetap Allah jaga urinang pun. Hang kepulahir ba urinang pun Ismail lam diurgoyan akan junjungan alam Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan iaitu Sarah kepulahir Isa juga Nabi yang wajib daturi 20 imam. Lam rahim iaitu Siti Hajar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba Ismail. Maka nanti urcilon akan berkasilah Nabi sampai wajib Ibrahim
Kon azar yang Nabi walaupun silsilah ulama kagak berhenti julung pegah hayah hanjut mengaib di hati Ibrahim sahabat lam tu gonya Nabi Muhammad Rasulullah. Maka ayah daripada iaitu Sayyidina Ampun Nabiullah Ibrahim Tarah apa dia? Ta kon azar yang lempar Nabiullah Ibrahim azar menyukan adik ia adunya yang ayah dong lam tu gonya Rasulullah itu Tarah. Lagi ni Nabi kita yang gele iaitu Abdul Manaf. Abdul hamba Manaf patung. Pakai ibu nenek Nabi kita yang gele Abdul Manaf karena jaga patung lambai itulah. Wana uji Kaabah leher tu 60 bawah lagi umudonya gonya jaga. Tiga goknya iaitu gukun bak patungnya. Nama kau ini ngawai ha? Utipu ka. Bu hambu ka. Oh ni andai pegah ka Tuhan. Tapi awak pegang awak kena pegang berat laga awak pegang tika bubi kuleh nam tipu hambu. Ya Abdul Manaf hanaganan lam tu orangnya Rasulullah god. Maka silsilahnya yang paling tua iaitu Habib Ridhi. Dong kan dong iaitu Habib. Maka lung yulok kitab iaitu sabuh kitab di atas Ibrahim. So yang Nabi sering tanya terjeroboh iaitu berlaku bahasa. Nabi dan Rasul dah pegang masuk daripada dasar. Anak kena dasar. Cerita-cerita Nabiullah Adam tak pegang daripada jubah kudi dasar. Salah. Cuma batin tu pegang. Nong tu hai ke pegang. Ubay dasar Nabiullah Adam. Kan dalam tubuhnya Rasulullah Ram Rahim iaitu Siti Hawa na Muhammad. Lam tubuh Nabiullah Adam na Rasulullah na Muhammad. Hanjin mai tubuhnya. Nah, ujilah kemudian menanti lembaga BOT ujilah. Nek Nabi yang kelima kilabun. Kilabun hanaga nan urung jiga lam tubuhnya na Rasulullah na Muhammad. Pu hanaga nan kilabun. Kalbun kita siril ke kilabun artinya nan ase. Nah, nek Nabi kita yang kelima ibu nan ase. Kilabun. Pajan ibu nan ase, nah dua buah ase yang cara memburu. Agi tanya mesti, agi urinang di Aceh cara pegat boy, ibu Yunan maboy. Munanti uragam iaitu di Nanggro bertanya hide, nang kampungnya Ismail ko jainan apa mai. Yang menggerbak siro ibu Yunan apa mai menggerbak. Karena lu apa mai hai sebut apa mai tu. Yang menggerbak tak siro sebut juga gerbak. Yang pergi tanya baik daripada kuda. Lu rencana ni perara kuda abi. Ya nak ibu Yunan, ibu Yunan ni abadi kuda. Dia orang ni pak daya abadi yang nak kuda, abadi kuda anjay kuda. Apa urus lain nak berharap kuda, alung yang nak berharap ibu Yunan, abadi kuda, yang punya hanung berharap anda ngoroy. Ya, silon. Yang urus Arab lagi nya, yang silsilah wajib yang hanung timun pegang silon. Hanjit maib yang jid ke Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tiut maupun rahim. Ya, silon kai belum tahu kena. Ya, maka kita melakip Allah Subhanahu wa taala li tanya ursilong nyo zihar berhati-hati tan. Ya, saboh tu kafarah yang paling putakeun hana berat tapi kafarah haji ya putakeun menyo hanta kubut, hanta lakukan, hanta lakukan tetap iaitu dosa rai. Kafarah dum nyan nai agam. Ya, tiada lagar sumpah iaitu nak kafarah. Tiban kafarah sumpah demi Allah hal payu pada. Mundur dia mudah pajuh daripada. Yang kapayah buh kapa. Kafarah haji hana berat. Wajib tak takayut. Artinya jid pilih hana wajib tertib. Yang pertama pemerdeka alami. Yang kedua puasa lehuro hana berturut-turut. Yang kedua bulan lehuro. Yang kelima iaitu bi makanan 10 orang miskin. 10 lehboh mak, 10 lehboh mak. Pada hari habis. Yang 80 mak lehboh hari. Munyo lehboh mak pada hari habis 5 hari kafarah sumpah. Hanya hendak dia mengpegang. Ya, kena habis tak? Yang kenyang iaitu kafarah dalam Islam. Maka tajuk surah kedih baju tu iaitu putakeun baca puasa yang keenam indal mani dengan sebab munyo hana mayang hana pupu. Oh ni yang ketujuh men. Ya, dalam puasa urinang men. Nyan iaitu baca puasa. Tu kedih lui tibi men langsung dia buka puasa. Nya urinang baik bengi. Baik keun mana? Hang pres dia hati Allah. Amne kan pres hati nak banyak kata puasa. Ana kata aju. Ya, ban di TV men langsung dia buka puasa. Nam dia kan pres hati Allah, anak payah pres. Tidak baca puasa. Oh ni nifah melahirkan. Yang ke-8 melahirkan. Ya, nifah yang hukum baca puasa. Oh ni yang kesekurung sabah tiu pungung. Baca puasa hilang akal, baik gila maksiat maupun itu hilang akal dengan sebab lain yang baca puasa. Yang ke-10 sabah tiu baca puasa iaitu pudakeun murtad. Urang tibila agama Allah. Oh dengan lom iaitu je ke kafir, dengan lom baca puasa. Lu tak uraceh di Nanggro di Silon. Lu tak uraceh di Nanggro. Lu tak ucapkan kalimat lagi yang dum Yohana gebu. Jadi baik tak tinggalkan gebu. Nanti ni orang lagi yang mesti kan. Yang kena TV jawon tu. Itanya ni kan drone adun yang cok sila belum. Wallah
demi Allah nya hana kucok tu. Yang tenekeun wallah demi Allah hana ni cok nyandron nu sumpah. Mun hana cok wajib kafara. Mun hana ni cok hana masalah sumpahnya. Tapi ada orang ka menan nekeun. Drone adun yang cok silap belum. Mun hana cok silap kahnya putih bil agama Islam. Yang kalau cok ka tebi. Nyong hati-hati tak murtad. Drone ni cok silap belum adun ilung mun hana cok ya hang Tuhan Tuhan Allah. Nyan golom iaitu cok ka tebi. Mun tak taklid tali kejadian baru tali. Taklid dengan murtad golong kejadian ka murtad. Contoh tak ni tali. Munyolong pajuh pada umancang hut tali ke rumah. Anda ada pajuh? Ada. Anda ada. Munyolong jak Jakarta hut tali ke rumah. Anda ada jak Jakarta Minangkabau dia. Nah rut tadi. Nak pan kada jak? Langsung rut nak payah kun. Anda taklik dengan tali. Anda payah likun. Kun taklik dengan tali. Maka nyo tak jaga berhati-hati tak. Maka nu tanya di badro malanyo bebutul ni jawab. Soraya dahsyat urang malim ke puput dosa ngan urang bangai ke puput dahsyat. Soraya. Kakak. Yang nasi ut urang malim raya dahsyat. Nasi ut long dengar punya urang bangai. Nengi dalam beraya. So berat dahsyat yang urang alim ke puput dahsyat ngan urang bangai ke puput dahsyat jahil. So berat dahsyat? Bangai. Berat dahsyat urang bangai berjilun. Neu urang carang puput dahsyat Allah lapan murtad. Getipu ka murtad. Getipu murtad. Dahsyat raya tapi getipu murtad untuk mengucap kembali. Ladang orang itu Allah lapan pudan ke tanya. Hana lu blok krem. Ke nama lapan blok krem ke berang. Hana getipu jo bi. Sobrak. Yang punya hanya jahil tanya. Yang temlaki Allah nyo ke kan gak tak cat nyo. Nebut iaitu pudakan ba abi siga hak siga cilon nyan tanya. Sampai ni pet menyubak batin ni pun hang dengar ni. Dapat dia dengar nyanyi. Dia jangan dengar. Hei uri Aceh goi bilang bu uri nang luhu ro balong. Bang ni pet ya mi miwa nyo oh hana lim dengar bing. Dia tanya nyan langsung duduk menoi. Alanya mak yang nebut-nebut babi drone madu mak benar sisun demayong. Utesun demayong. Tesun yang hana depu. Ya ada pegah ayu itu benar demayong. Orang yang baik tengok ya. Nah pahala ni jak tengok. Tak jai pahala. Munyo itu anak tengok je dalam. Yang lagi dari mayang bat datanya kaji. Ya ada yang melibat-libat atau kaji tadi mayang. Nak ji urus lain. Yang baik kui hina gure. Kui hina gure. Nyo sama-sama dah jaga. Ada bunuh apa dua? Putra ada bunuh layu. Kaya. Biar ada yang dua itu bang. Yang dia mesti anak wajah ya. 2 minit tetap ya pegang kena. Ya mesti untuk karena nyo lu kupeng hi awak kaya. Ka? Ya masyarakat sabah tu. Mancang be panjang le. Limang iaitu pudakan batu pahala. Hana batu puah. Batu pahala. Ya limang boh nafai ya. Dan ingat dalam bulan puasa. Yang pertama batu pahala hana terjaga lidah. Yang batu pahala dalam bulan puasa. Hana tak jaga lidah. Lidah tak fitnah kero, tak mumpat kero dia. Tak tumuna lidah. Ladom tak puluk manok seput. Itamang mai tibin anu. Itamang anu itibin mai. Itamang anu ilop mai. Tinggal lakoi luar. Ni itamang anu itamang mai, itamang lakoi tinggal anu sini tu. 5 minit tu dia buka puasa. Kayak alien mah langsung batu pahala. Kan puasa batu. Orang yang nak buka puasa rame-rame tu. Nyak buka puasa rame-rame nya le batu pahala. Ni jaga begot. Tenangan buh-buh iaitu jai batu buh-buh. Ben keun mana? Lagi ni Lagi ni Lada mana kun beok ngangan. Urang buh bula kun beok ngangan. Ya, ini kan. Dah bangun di samping. Betul apa tinggal abi. Ya, buka guna. Yang kena babah ni ya. Jangan ingat. Yang batu pahala. Orang yang batu pahala alam walaupun awal buka sijum minum. Yang bujut perle awal buka sijum dari Aceh dah jauh Jakarta hanya awal buka sijum. Pesawat henta. Lu dah buka dah walau Aceh. Rencana pun jelas buka sijum dari Jakarta walau Aceh jelas buka sijum. Nyo terjaga alam dalam bulan puasa. Yang terjaga sama-sama terjaga berpraktek terjaganya bahasa. Yo ladom iaitu dah yukun takun babi. Abi ni kau jo hai. Ni yuk ju iaitu pun takun suruh ni yuk ju.
Kanyak kalau untuk 2 minit tengok. Hanapu je long dengung. Nya anak muda ke mian. Langsung ya tu payah kata puasa mu. Nya mesti nak anak muda ya yu menanya nya ka pati puasa apa lah. Ni kau je long dengung. Nya nak payah dengung ji sering. Dai dah anak muda dengung mandu baju puasa mi rupa. Nya nyum tak jaga. Nyan mu anak tak jaga lidah hukum dalam bulan puasa ba. Putra baju. Pahala kan puah. Sebab 5 boh baju pahala. Yang kedua baca pahala hana jaga mata. Nyo hekta. Maka ron ayah tu tambelian ni long yang muda ni. Hino ni gamma bati pi tengka nang jaga. Allah lo. Maka long laki Allah putra urina ngi. Bukan hanya urina long hebo. Tetap buku bo. Pakon beradab pada betul. Nyo cik long ron ni adik-adik long yang muda ni. Nyo long do akui ron ni betul. Ini betul ni siapa ini macam. Macamnya urung tu. Ladom dan yang buka no. Ladom dan yang buka kena. Ada katanya lo. Ladom yang buka muno mandang. Macam urung buka. Mengabati pide ku lembu tu. Maka urung dalam bulan puasa ge. Cukup jai pahala puasa nak badi. Nyo maka ya cik dia sering long pegah cik lon iaitu mi kakak-kakak nitung orat iaitu mukat sepun. Kerja abu, kerja ayah, kerja tunggu, kerja anak muda Bandung. Mati hana bati pahala. Nyoi urinang cek muka cindut. Boh dik ke dia keluar. Musuh hantangin. Kau hana ya. Muah bati je tapi. Cara dah minta cara angin. Malah tu anak-anak muda mesti dia bati dengan belau cindoi baru urung buka di. Ikut nikahnya. Nyepak pati anak pun hidup ke dia julek. Ilung bahasa hati untuk sendiri. Takkan butrep dang hina. Nyon urus ilung. Kohek dah puasa dalam bulan puasa pada jaga mata. Nyo pula muronyo dah jaga mata dalam tabah Honda. Tabah Honda. Mesti dapat hanawe. Hanawe. Yang punya anak ulung yang darah-darah ni drone mandung ke anak sigo pi urus Islam payah ni pegah baju. Biasa mesti pek uragam yang pada yang lesen gara-gara ron. Nyo belong kun ke abu raya menyo abu payah pasi, abu belang belade, abu di mudi atau abu-abu yang lain, saleh lah abunya. Nyo reca-reca badi walaupun ron kan abu. Hana. Yang patah hana. Maka sering kan pingat urung-urungnya ni muka begot. Mana si anak muda-muda muka ka di ji itu nyo di beng lu budung. Le di beng budung. Yang bihai dah pergi. Lu budung kau boleh kau banyak. Lu kaki boleh. Tak dia boleh aja kita nyo. Ada boleh mah bodadah anak dah iaitu harum. Sebab uragam munyona boleh dadah. Nyan iaitu sempurna uragam. Karena letak hana letak urina uragam galak boleh dadah. Tapi urina yang galak boleh dadah uragam nya hana lu. Karena nyan kan tujuan utama. Kenyan benar. Tapi uragam nak payah boleh dadah asli. Sebab boleh dadah sempurna lah kan. Yang ku sempurna memandung nya apa boleh dadah memang tinggi. Kalau melima minit ka terjun nangi. Ya nak boleh dadah. Ka tajung timbulan. Nyan lidah, mata payah terjaga begotan. Nyo drone ni ino payah ni jaga nyo. Tapi kasiap urang drone ni. Maka pahala di Aceh dengan pahala di Jakarta dengan Medan. Letat pahala ino. Ino dengan puasa yang pun boleh kudu lebur. Nyo lagi apati gebaya bu di Medan watenya lang mall geba. Geba apati watenya mantang kasonan gro geba di long. Truk di Medan tamang nang mall. Kena bucu guru iaitu Sekretari Habu. Apati nenging pai pedi lu di dalam. Bucu kita yang bicara guru. Kita cara nenging aja ben muka. Malah nenging kan. Ada ni sama balong ron. Abu genging. Cuman ni je kajarang apa ni? Putra aja. Ni lomba abu ke? Tayo likod daya likod abu lagi. Ya, lomba unan. Oh ni anak abu tanya ni pia. Hayu pia abu payah pasti bam balik ku. Balik ku. Gukun ni abu. Nenging je seperti punah anak giungin berkata ni pulang giung. Nyangkan belum puasa lu ha. Kak giungin ya bu. Lu giungin kena sehat dia tanya. Nya ning ya badi Hinoi Medan. Ne urang dum ia tugasin ni no anti pakaian. Mangka giungin ku dah kalah bawa dia.
Lu bau wujudnya ni wujud tenang mentang mucarang dan wujud gureng. Ya, munan kejadian iaitu kena tak kamu dia buat. Ya, gak yo hino ke lagi andum tapi ni putun tu. Ini betul kerap barang urung ron. Nanti datang polia yang ron muda-muda tapi betul mengkawin dan dengar. Minta jumi sapo-sapo. Karena urung god yang bunyo telahi aning yang god. Urung god hanya telak mengkawin. Apakah hanya telak mengkawin nah? Urung god lantaran itu nak lahir aning god. Pinang agam bawai mengkawin urung god. I mengkawin di urung anak god. Awai. Lahir ni himwa tu. Tak mengkawin tanya telahir ni tiga mendung. Apa ini urina enggak uragam? Uragam enggak ni. Ya, nak terpelihara, terjaga. Mudah-mudahan dia kata akan selamat kuat. Padumbohkah membacakan pahala. Dua, yang kedua hana jaga gulunyung. Yang gulunyung pergi kuat tu. Maka urunyo hapi-hapi dalam bulan Ramadan ya. Yang pergi kamu waktu pergi puasa sunat di Dili Abu, di Dayah Jamun Nabi kena pergi puasa Rajab awal. Rajab di tengah iaitu belah belah 15. Rajab akhir, Tamak Syaban law. Yang meradio hang muka kamu. Ya, untuk iaitu budak keluar dia boleh buka. Ya, bat pergi sebab nak cengcong inan. Ya, bayar. Kemudian urunyo dakwah macam lam i cengcong le mufi lam dan. Ya, baru dakwah. Pergi payah tak jaga yang gulunyung hanjuk fitnah, hanjuk pa. Tetro urang yang mopat tayu awo. Tapi begak dakun. Adun nak awanya pegah gegak. Allah ikat saleh cat tiga buat apa tipis hanjuk pegah. Ngewo, ni nak pegah gegak. Batu puasa tu, batu. Yang pergi dalam bulan puasa putra bikuna. Drone abang himrua tu, pergi ke. Ana saimun. Long puasa. Ikulam ada ke puasa pergi jago pure. Long puasa. Tetap hana batu pahala. Karena yang satu orangnya tetap long puasa. Mari ya tu tak. Tak ada orang kepala. Drone-nya hi itu ase ikah hi bui pungong. Yang kedua ke batu pahala. Nah ada orang itu drone adun iya se drone keng balak dia mugrib ujar rumah tu. Orang memang ada batu pahala tu boleh mugrib dia aja ada balak. Tapi bicara tanya orang. Tapi saya pun nak tanya dia ke lewu. Dalam bulan Ramadan lam di tengah dia. Kau lam mengingin waktu kita jauh kita pi hilap lo dia kau. Ba mengingin lewu nak utang. Padahal ingin gantung tu. Tapi nak tanya nak utang. Alah yang nak orang pegah uragam ni kau. Ya, pergi tanya ingin lewu ikut dia, baik bungeh ni leh. Tanya bau orangnya, kuning ada lawan tu. Loh, yang lagi ingin berarti. Oh yang lonjak lo ingin lo ya. Tiga gah hi baca lo. Tiga gah iaitu hi Jawa. Hi dia Aceh, hi awak Penang. Hi awak Tesa ni. Maka hi awak Tesa iaitu ulun pernah janggut sunnah Nabi. Sahabat Nabi yang hana janggut Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kalau tidak karena Islam maka ialah ahli tipu muslim Arab yang paling lihat. Wajah itu putakun siro sahabat Nabi nya lagi buka urina hana janggut. Maka itu sahabat gekun ke Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya Allah, seandainya Qais nak janggut, dia sakria padam Sahara. Seandainya dia tak boleh janggut, iaitu kurus, tak boleh janggut ke Qais. Berarti uragam yang hana janggut, hi urinang, hi bencong. Yang punya uragam payah menyanggut tiga ulun jak bati mendung. Walaupun baru umum 40, hi 150 ada masalah. Menanti umi long yang inang suami yang menyanggut ni sanjung, ben nekut, ke hai ko ajak menyanggut. Dia gero lawan duduk. Baru hi ni 40 ka hi 150 jangan kami. Ni sanjung ni long karena yang sunnah Nabi. Baca nyan ide ya Aceh aya. Bandar sembayang ada orang hendak curi itu. Kagukun. Lepas ni awak bidah ide nang semiji. Menjanggut panjang dok. Tu doa itu dia kuda long bija ada assalamualaikum waalaikumsalam dia kemah puju ayah nak kemah lungkun keron saya dengan sembahyang utan ke lumpah awak biding asesat pali lumpah ya cuman han tu kuron nak kemah mati yang kinyan berhati-hati ngon tiga ke ben boh silap ngon ni pisi ro ni lalu dia mana boh silap ni pi hai dah kerja silap dia lalu kamu mana boleh putih honda kau tanya lalu sembahyang buka boh silap boleh pun kau. Yang pergi tiga kali tanya mulahi diin lain hi dia. Tapi yang namun dalil pegah iaitu dia tanya baik sesat jalan bung tuah dan bahagia dan tertawa ba Allah berselamat iman. Amin ya rabbal alamin. Oh ni yang keput sabati batu pahala hana jaga seluruh tubuh. Guna lidah perakun mata dan bulunyung dalam tubuh. Tapi yang keput kepegah tiga jaga seluruh tubuh. Ya, nak baik batu paha. Yang kelima sabah tu wajib tak buka puasa. Baik terotak dengan makanan halal. Yang ni jaga ya. Munyo terotak dengan makanan halal walaupun halal hukum ji tetap iaitu batu paha.
Olian dia kita nyobek takun kurung si age bunolong pega ladong perut ayah leploh boh rorong meneur di dalam gimana dia kena hari moyan ya kita kat le bororong iaitu leploh boh tadanya NJB ni bi limang boh tu nampak dia ya urangnya anak hari maya idanya limang boh baru iaitu TI puai boh apa je urangnya iaitu leploh boh kalau TI leploh limang boh itu kalau leploh limang ya tapi benar bororong draw kalau 14 kacau ada kau Nyajo ada kau. Bila api ke kun ataupun kedua ke kun menang dengku kedua ke kun menang. Cok bororong dua bos sapo. Yang bahasa Aceh dua bos sapo, dua bos baik pun jauh. Oni aja buka dalam mana bila raya pru dia nak medan. Baik naik melakah nak lagi. Maka diganti dah ulang sini. Baca pahala puasa yang 5, trotat dia buka dengan makanan hari. Yang pergi baik tro. Hana pun nak buka puasa dengan bu, hana pun nak buka puasa dengan lain ya. Asai baik trotat. Ya, no gile ya. Ya, mudah-mudahan ya putra nak rencana ni timayang. Menyoka ni timayang. Apa kan awal menyoka ni timayang, jut lambamnya, jut ulua babnya. Ya, menyo abadi je jawab tak tunda. Jut jawab tak jawab. Hanya jawab tak tunda ya. Ya, pun ada rencana ni tanya yang melibat-libatin. Walaupun Nabi nurul ain. Tiga kali tetap bati pun dah pergilah lidah api. Belum bila ni hambu ya. Lain lo tengok lo diket. Kan dan tanya. Mak apa je pertanyaan? Yo, now putra ni tanya. Alhamdulillah. Kalian dah dengar dapat yang penjelasan dari Bati yang merupakan ilmu yang cukup lengkap. Alhamdulillah. Yang begitu lagi dapat itu yang dapat penilaian walaupun berapa sejam tapi lagi kita nyoba itu alhamdulillah dari penjelasan yang sangat padat dan jelas dan tuntas dan mengembirakan. Alhamdulillah. Jadi kita sama-sama kita datang dalam sesi pertanyaan dan ini yang kalian persiapkan. Jadi dari Kuala Promo. Jadi kita menjelaskan menepati di malamnya pertanyaannya. Mana akan Promo anak Promo itu dia. Jadi dari tadi penjelasan itu boleh dia tanya ada pun di luar daripada pembahasan Allah. Silakan untuk bertanya. Dari penjelasan itu ini ingat mantang yang kemke bakal dawin mantang tinggalnya. Mana tinggal berjet ke ilmu beritanya yang akan dihadapi puasa oleh dekat. Sebenarnya berarti bahasa Buno yang udah berdawati kan orangnya sahabat betul keadaan Jakarta konti berarti kabuh apa berapa berapa jadi keadaan Jakarta mandu berapa yang banyak berapa jadi so yang dan gimana dia utik nak berdaya kaya lo nak buat bacut menyo kaya kaya toki bijak drone macam ni makan ba toki jujur toki kaya apisan toki nyan te gejuk modal toki atau kan makan drone nyan akan kaya dong tapi menyola iaitu 3 ke julok oleh ikut peng ordo kan ya hamjan anda ngasiro hamjan bijak tu kan dia Rasulullah nak boleh kaya punya tanya tak makan bau lain toki nyan tak kaya haji lek nak lebih kaya kita tanya Allah. Orang yang long mamadom ni doron masa iaitu uronyo kan letak yang ada tepu baik ribawiyah ataupun uronyo ditanya mamadom nenging jut gala tanah jut tapi yang ulang kubur kan lagi geyu ke kubur padahal galanya boroknya sebagai kepercayaan udang tapi urang tega kubur urang kan agaknya nenging lo pegah apa borok yang asli Kuaji terpeng 10 juta ipat tanah belang lu dikre tujuh peng kuaji 10 juta tak boleh mah tanah belang sojak tanah belang tetap rumput tanah terkedi hai ke pulang 2 tahun atau 3 tahun nak mutang pulau tanah belang 10 jutanya iaitu cok ke kedanya lang lain pulang wujud tak pegang menang kepercayaan utang tapi lelah dia orang kan menang
Gejok iaitu peng 10 juta, pelimah dan 15. Gejak ulang. Mesti hana long tubuh-tubuhnya, mu tontong jak ulang. Munyoi pegala bau habis kuku tai. Golong pulang-pulang. Nya hinan hukum ji. Ha? Harum pada hai gala hukum ji. Boleh. Cara tak pupun dia salah. Tapi nasi roti si kuaji model kuaji. Donya hansa akhirat hantam neraka. Yang budak orang si. Nyo lagi bak mekat usi long bak jual beli. Gesyaratkan le Imam Syafi'i ijab dan kabul. Nak selamat dunia akhirat. Tapi orang hana diijab dan kabul. Tapi hana pengut go. Dunia tetap hansa, akhirat tetap sah. Contoh dalam pegang. Orang mublah iaitu sabun 20 pudakeun takkeun yu 100 ribu sabapa. Ge puduk peng hinan iaitu 100 ribu. Ge cok sabun ge pasal lam kertas ge cok ge wow. Na pengut kau bayang? Hana na ijab kabul. Hana dunia tetap hansa, akhirat hantam neraka. Sabah hana ge pengut kau. Nak sah dunia akhirat guna ijab dan kabul. Long publo sabun yo keron sabapa. Yum ji 100 ribu. Kalung blo tu yum ji 100 ribu. Yang kem-kem di ke adanya. Kan dia keun dia. Atau orang mau belo pun keun. Kalau belo barang belo ni iaitu barang pudakeun sabun saya sabapa, yum ji 100 ribu. Kalau belo yang hanya keun peng belo ni barang gelung yang kaya kabul. Yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i dunia benar ijab kabul. Akhirat baik semengen kau baru sah dunia akhir. Tapi dunia hana tak ijab kabul, akhirat hana tak pengen kau. Tetap dunia hansa, akhirat handa mau neraka. Mun nanti bak gala puno. Teka gejo peng ku haji 10 juta, lenu ku haji gejo peng 10 juta, ge pelima tak pelima hai tanyo iaitu bau. 20 ba betul. Ge dalam ku haji nyan bau, iaitu ge bau dengan hana geja pilih-pilih. Mu meng peng igo nyan iaitu 1 juta bersih. Oh ni yang ge kata mu meng peng 1 juta bersih. 10 ga mu meng peng 10 juta. Ge keun bak po bau. Nya bele kata pulang peng lu yang 10 juta tak mutang jamun. Kalau lu u kata iaitu 3 ga 1 juta 10 ga 10 juta. Cok ke kata ke di bau. Nyan donya tetap hansa akhirat hantam neraka. Yang keun borok. Maka itanya buta jaga yang boroknya. Si sen baju riba. Salah ke berzina ngursi inang 26 ga. Kita jaga muka tak ribanya. Pulang baik ribawiyah. Orang yang mesti tanya nak dapat julu-julu. Julu-julu nak halu? Nak halu? Kau amat belu tak jauh. Kau amat dia tarik 10 juta, gaji 10 juta tengok. Kenapa yang itu pergi? Kalau 20 ribu pada jauh. Yang mesti main julu-julu pun macam ni mainnya. Waten ni jauh peng bak kedai, siapa peng? Peng doke. Waten ni tarik julu-julu. Yang kedua ni, dah syang doke. Ni berhati-hati ni. Kenyan mandum ni ro ni. Hino Ted ni pun tanya 3 ga kenang kupai ni yo. Taim ni pacu kenang kupai. Yang tak kim ni lah. Yang tanya tak kenang ni biasa mendang untuk tahu bah nak selamat iman. Apa tikan hana hati ya? Kan hana hati itu nak kekurangan dia. Nah, mandum dah yo. Yang punya murid dah ilmu dah yo. Baik ya pegah tadi itu ya hina. Ibu nasihat mendang dah yo. Bentuk mana jauh sebulan. Hai ku boleh babati babi. Pakon. Ayo nan mbak Mia cek ke mana awak ini? Dia ni pegah kang dia ni. Bena orang ni pegah mendung. Dia mun buat dia long. Hi ju ku pelong dia ku pelong. Mak wai na. Buruk mak pan buruk. Nyo silon. Maka yang mana? Mun nanti ada dalam ilong ni lah. Nya maka le kita nyo tak jaga. Nyo lagi iaitu riba apa masalah baik ribawiyah. Le boh sangat terjadi riba. Nya apa? Hana paju hadagok, mu yo hanan doh tetap ri. Baik ribawiyah disyaratkan tunai. Arti tunai Jo'unun. Yang kedua bersadum bersama. Dengan perak dengan perak, makanan dengan makanan. Yang disyaratkan dengan tunai dan bersadum. Perak dengan perak disyaratkan tunai dan bersadum. Iaitu makanan dengan makanan disyaratkan tunai dan bersadum. Contoh betul. Ilo nak publo dengan ni publo dengan kan dengan peng dengan berarti si mayam incin si mayam tubang. Nyan ni publo di dua si mayam incin si mayam tubang. Nyan jo incin tubang jo nun dan bersadum hanya lebih kurang. Munyo lebih kurang tetap riba. Menanti pak makanan urang publo sirang dengan pak padi. Nah, gesyaratkan betulnya je hana sadum yang sirang dengan padi. Karena lain je ni. Ikun le awak bengkak sirah. Lung publo siare sirang dengan 5 hari padi. Ni cok dia sirah, ni pada mau dalam. Ni cok pada ni putih luar. Na tunai, na jo nun yang riba.
Walaupun hana paju ada gom ya. Giban ti nak bet terjadi riba, nak cok pade le 5 hari. Ni cok di sirah, nyopat pade ke don, nyopat sirah ke don. Tamam. Acau ai ni cok sirah, ne keun baknya. Lo mutang ti lo nak cok pade dalam. Karena si gaga jual beli ribawiyahnya, munyo hana tadu. Terjadi riba. Munyo tadu hana terjadi riba. Munyo ba atal lain si gajelah aju. Mutang 1000 bayu 1002 ti bagong. Riba ya, tapi mutang 1000 bayu 2000 hana tak syarat dia bayu 2000 yang gimana? Sunat bayu hutang boleh be. Ya ni hukum ji, sunat bayu hutang boleh be. Karena dia hutang kurang iron 10 juta, dia ya apa ya apa pudakun. Ya ajuk pulang 12 juta. Nyo pulang dan yang 2 juta nyo, sedekah long 2 juta nyo. Nak letik nak 15 dan nyo. Mana ribanya? Sunat bayu hutang boleh be. Ya, nah maka ada melaki batuan nyodron urung Mekah nak gebila Allah mudah dan kaya ni iaitu toke ni perkaya memang tang Pak Agong. Ya, sehingga iaitu teh hai dan kerja toke ni beri modal kelung nak makan kena. Mahali dah Mekah balungnya hana long kali baron iron kaya ron kupur rumah ni kaya. Hidung golong. Maka itu ni beri modal nak makan apa lain. Ha, igonya pergi beri modal ni tak Mekah dia akan kaya tanya. Tapi kayanya yang melaki Allah begot karena Jannatul Adnin Darul Jalali Darussalam, Jannatul Ma'wa Jannatul Khuldi, Jannatul Naim Darul Qarari, Jannatul Firdaus Jannatul Adnin. Surga yang ke-8 heboh golongan dengan hidupnya. Hana kepilih Allah lain tingkat yang paling tinggi. Yang pertama iaitu tingkat yang paling tingginya Nabi dan Rasul. Yang kedua orang yang cahit dunia akhirat mati mengkapi tolen muperang. Nya hana payah sembayang, hana payah iaitu semana. Nyan yang kelih sabah tu urang-urang kaya yang derma. Dermawan yang ubi mampu ni jo mesti dekat bunuh mudik. Lagi hino mesti long dengar bunuh nak babi pegah haikon gua pegah habis konyan. Dengar bunuh biu tak gaya pegah iaitu nyo urang dro nak nebut hino belum nak melasa. Tapi hino hai dah dah tanya. 15 juta semete. Hina payah danging di bangun kupeng on dia. Tani ya ke dia lain bi iaitu hai dah jam tu. Jogi baron alung ja urang hidih iaitu budak poro bang. Ai nang tak tanah perkuburan. Jo gede ya tanah perkuburannya. Nak tak dia meninggal dia. Tak dia meninggal hino beli dapo gede. Caibuh permalin nak dayang dia urang hidih. Sabar lu fikir lu permalin nabi ibuh luar. Padahal ikoh urang. Pumpa di dalam nyan melanya amanya beli tak kenyang semana hang bibrat ni meninggal. Ya banjara hanapu walaupun dalam tanah Aceh hana ni ya munyo kira-kira mudarat kuo gede hino ju ju ya walaupun keramat tanah sebab nai Malaysia longjak longjak Malaysia na urang Aceh iaitu teka hamil perumah ke kurung bulan langsung biwa gede Aceh nak tanam mado dalam tanah Aceh inon tanam hino bena awo gede tadi nahi hino kena ado tanam dalam tanah hino tapi nai Malaysia gupo gede Aceh tanam mado dalam tanah Aceh berarti nak lebih tanah Aceh nya nak. Ya, cuma munyo mudarat bak tapunya lagi nya. Ikoh urat kaki dia, ipumpa dalam permalin kan berat manyet nah. Ya, daing ju hino ni ju hino. Atau muno ju nyon depu iaitu urang hamil ni meninggal, urang rabu dua ju gede. Kan ada depu ya. Tak dengar dia. Kau yang mesti tak depu. Takut medan ni kan. Ya. Tang nana lu dengar hino yang model menanyo ke bang ah. Kata-kata kau nya, hal ni gede plung-plung dia buat dia. Kau nya nak dia. Bajara kau, kata-kata ke baju, kaplung gede. Ya kita yang mati di medan. Hai kau ai gato dah puo. Ni dah depu ah, sebab dalam tanah gede tak nak sunat puo banyak tu kiblat. Tapi munyo mudarat, ya kan baik. Ya sunat dah puo barat. Ya nyu ke barat Baitullah Ya tapi mudarat urang ni ka tu nyo lagi hino utakun nyo berdekun kan. Ya bancara tu hai hino. Hai dapu si hino maksudnya tena nama je bu dah pegang semiji lah mah. Tapi hino mai tak tanah punya. Dia dah pegang 15 juta semete ya. Yang nenging jo ada kupeng on. Ni ada pegang apa dah. Dia dengar. Kan hanjau. Ni dengar. Di balik situ ide iaitu 2 juta semete orang jai tengok. Ya ide yang lain tu memang belah 200. Hino yang kaget tanya, anda dia pegang api orang mengia dengar. Yang namun, yang lebih mudah Allah nanti akan buat sendiri dong belasah hino tabok. Kan? Laki Allah. Baik berat-berat baju-baju di mandum. Tapi bu bersatu bu sabah hati. Ngan sampai ke royak je segetu tha. Tahu ngan gop 3 nya baik aplung. Pum kafe. Yang mana ada 30.
Mesti ngajak kerong apa dilung tahu tidak dah. Walaupun tilung dari jak kerong belum. Tapi ngendro ni, nah biu tahu dia, iaitu nakilah, bujur tiga tu tahu. Nganggurai dia menanti ngendro dia menanti karena yang pemulia yang tinggi murid gurai pemulia. Menanti gurai akan tinggi murid ibu mulia. Punya murid ada pegah iaitu yang kawan-kawan han mulia gurai. Menanti gurai yang duk bahasa gobat bangai keluar teh. Tapi sampai ke bupet ji. Tinggi murid tu. Menanti di kamu gurai yang gabi yang gurai kan. Di kamu nak ini me urus ilon, nak ini me nak belakang bala. Tiga ga ilon tu ni cop jarak biasa. Tu landam nak gurai. Tapi tiga ga cop jarak kah nangis nanti urus. Kau bunga gurai pi yang iu tu payah dapat tu. Menana. Ya, payah terjaga sama-sama. Sampai kerodong je 3 juta. Tahu. Ya, ngenggop yang ki tiga asal hina agama. Yo lagi lu buah menukan apa yang mahram. Banduo kai rumah ne ada iaitu adik ya hai. Kapa ya? Ya sam dai ro ne. Beka hana le thêm. Tamang di dalam ya doing. Lên mai lu. Hai bangayan. Ya payah dekun ya. Adik ya hainya. Nana masalah. Tapi dan kai penghabang ngai suman nyan pre nyan be akem nyanyo ka kem la ko bangai pula ase Allah ba dawo ka ke se apa menanti uri cilong nyai nang milong nyai nang me hanjit hawa don kagam lai nyan ingat dasya saya galak ku lain kamu galak ku lain you tapi galak ku rumah kau hanjut urang don mi na wajib jaga la ko wajib la ko hanjut cewek. Yang ingat draw ni. Lakon hanya mu cewek, sampai-sampai ni jaga abek mu cewek. Berkahwin hana pu mu cewek nambe. Yang ingat. Abek ilon ni kun juga kesimpulan mono, budak ni kun kesimpulan. Ilong apa ti? Suami lu rumah. Mam yo kerja, nyahu pungan mu sang ngan trape bahum lu. Ai gua jaga ilong, nam penting tu rumah nya ngan lu. Nya hana got tanya urus ilon. Payah jaga suami abek mu cewek. Yang ni ingat ni. Ilon pi be nak setia 20 jam. Tak ada yang setia 20 jam. Suami dia yang minta ubat. Ada yang muda ubah, orang cilon yang muda kan kok jaya dah belum ubah ngon dalam daya pada ayat danya. Tabanan lengah Jakarta nanti roh itu rumah manjang suami ngelakai setak minta ubah. Lu gede mi peduk lebaran kakak nang ngai ni. Ikut mana ibu rumah. Urai ikut abang no wo jun po obat. Nanti nak tolong sendiri orangnya. Long fikir long kan lagi nyampe barang. Lagi yang belum barang buka lagi nyan. Kada buka kamu dong kan. Mancang di tu. Kena urus yang belum barang bude ya. Belanja ya. Kan kau jai jangan belum obat. Kau tidak pada dapat naranti. Lo gede bude kajak bude. Ya mana. Yo milong ke yang inang yang nak suami bawa peluk je bila sedar. Yang pujuk uragam payah ba iaitu rumah. Maka kepegah dalam Islam 5 boh yang jin olahraga. Yo di manyang dia ya. Nunu putuknya dia. 5 boh yang jin olahraga. Yang lain boleh tanyang harum dedam. Kenapa hajat tanyang dari yang lain? Yang jin olahraga la Islam 5 boh model. Yang pertama pacuan kuda. Yang kedua memanah. Yang kelima berenang. Yang keempat iaitu budakun selet karate sampai nang semiji je latihan merenang. Yang kelima ba rumah 3 gang ngai tangan ranti dia. Uri nang tanya han mungkin duk di rumah sampai ba dapu ba 3 gang pumaen ni ya payuh lincah. Dia ranti tangan pe kahnya. Dun kata pe nya. Jin long dah ka long hek kan long dah. Ba 3 gang gede iaitu Pulau Seribu. Ba gede 3 gang iaitu Sulawesi gede iaitu ba tanah pasir. Kan ba gede 3 gang. Sampai bet terus support bila ke sedap. Ni ada dia memengkak dia sampai. Ngan ban 5 boh olahraga. Sampai olahraga 5 bohnya jut terpeng hana kira judi tapi benar muhalil. Maka bab muhalil heboh sekai Islam. Yang pertama talib leh, yang kedua iaitu pajuan kuda atau memanah atau berenang, yang kelih iaitu wateta lam ihram karena kaharum bunuh wajib tahalul. Karena nak jut tak kau pakai. Nah, mesti contoh iaitu jut terpeng. Dan ni pacuan kuda ada yang 10 buah kuda. Jakarta 20 kilo mesti. Karena raju hidi. Tak pacuan ni kuda tak terempeng 10 juta. 10 dah 10 juta. So yang menang cok banyak. Yang golom halu tak mainnya, yang golom tak puruh urang yang perhalu kita yang. Payah puruh urang yang ke sebelah yang hana terempeng. Faham? Kakak sebelah apa main? Yang sebelah dah. Munyo menang ki hana terempeng cok pergi mandu. Munyo menang tanya modal 10 juta, si urang laba. Nyan halu iaitu hana kira judi.
Tapi benar urang pahala. Nyan tak perlu huruf sebelah, je tak perlu iaitu budak hana ada gaplung asai budak. Berarti ni ayo ya ngan lemo je. Nyonya nak menang je. Tak perlu je tak perlu ngan guda si tapi guda hana tak ada tinggal ni. Nak menang je. Nak menang. Tapi bukan guda ni tak perlu je. Berarti yang urang pahala dia kata dengan muda ngan lemo madam. Nya si mu pre-pre dengan ini kau. Nah, ni mau halal nanti urang pahala. Mun si tiro orang gang mencari usaha dalam dua leh. Atau seribe ke ketiga iaitu leh tu. Atau leh ke tu. Nyan hanji wo pak perumahan nyan benar limang boh syarat. Ni benar limang syarat. Menhan ke anik keturunan. Puji benda keun kalimat nyan. Benda keun kalimat tali butrip. Nyo tanyo agam dua parti agam. Gelap lapai tali baru tali ngelapai. Munyo ngate hari. Ulu dah tulis dah baca. Karut budak keun harut tali. Maka tak idaju tak jaga taliuknya. Musuh taniuk di malu. Taniuk di malu. Tak tanya oleh bapak ceon tu. Pumpom ceon. Nampung kau butuh ke orang ni. Tanya macam pulau mikah puhan. Ikut lam bem di malu. Ikut. Pado tanya bem barunya. Ya bem di malu. Ya ban ni tanya bem di malu. Butrip mujun di malunya. 15 manyam je nyo yang butrip tak tat. Baik dari Melayu. Oleh ahli di Melayu kaku punya salam. Oleh yang dari ulhe adalah bunuh syarat. 5 buah syarat bunuh. Payah yang kawin ngenggam. Oleh yang payah bersetubuh. Ikat ilong yang bersetubuh. Hai ilong le. Ya hai ilong le ilong dapat puji apa bersetubuh. Kemudian muji mencereng. Yang lagi urung itu ya cek. Kok jaya abi urung di Melayu dengan long. Kalau dari ulhe dong. Ijab balung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kawin dengan rumah long sahabat. Menyon ron hambu anak tak tinggal. Tak ingat. Padahal celong hambu tak berada ingat. Urungnya. Maka urung cik lon madu punya pegah baron. Ube yang kau likut bagi golong luntim deng bak muhalil. Halung tim. Karena nami omi yang kedua gekun menyolong lu muhalil. Nyo abati long lu muhalil. Long tulis hidup apa ni cai ju. Udah long tulis. Bena urinang iaitu yang jaluk ilakau jaluk leh. Yang suami long yang jut iaitu budakan bumbelah masalahnya. Long tulis kena nak baca le urung. Nak kena urung ngio. Oleh yang biasa minta dia pemakamnya walaupun nak tak bantu ngan tu ibu nak dia tidak tahu. Asal kata ya bud kan muno urung. Lada urung naik keraya. Lada berasa. Macam urinang yang tadi. Ya ibu pegah-pegah urung tu. Maka urung cik lon, kok jai urung yang yu bak long. Hana lon tim enohat. Musuh kalong tim ni nyah le pegah baron. Long punya kalong ko. Yo lagi orangnya, Assalamualaikum di. Gebe Waalaikumsalam ya lah halo. Lu bak abu. Yang pan nak terus sira urung mati dua bosinya. Lagak urung dia berarti. Kemana ya tu daluk leh kipan tim keron. Jauh je keron hai le lu. Ni je keron ke ilong nyo kai jauh rumah kuna mati kai jauh dayah kai cupu mi. Ilong pi cupu tin tu. Tu au lo hanai cupu. Punya tanya-tanya je nak hati-hati dia sah. Baik tanya baik pegah urung tak ala ju. Mana apa hansip ni tak ke. Benar. Kaji nyo le. Punya sir di manyang le nyo. Jilang punya rencana main tak jauh. Assalamualaikum.